So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my channel. So, jangan lupa like, share dan subscribe channel untuk next content. So, hari ni konten aku nak melepaskan Maisara. So, di mana buyer pun dah willing nak bayar dengan apa semualah kalau dia ikut dengan syarat-syarat yang saya letakkan. So, apa hal tengok video dulu lah. Sebenarnya aku dah tak minat dah nak buat motor ni semua. Yelah, umur pun dah tua kan. Jadi bila aku tengok motor ni, kesian pula. Manalah tahu kalau aku ada idea-idea yang mungkin boleh tambah baik kan, supaya motor aku ni nampak muda. Yelah, motor dah lama, dah lebih 10 tahun dah. Tapi apa salahnya kalau motor ni dia beri nafas baru. Cuba korang bagi cadangan, apa yang aku patut buat untuk nampak muda motor ni? Komen dekat bawah. Dan like dan tekan butang lonceng. Tiba. So, bila tengok video tu, yes, memang saya nak buat makeup. Kita nak makeup dulu, dah cantik apa semua. So, nak tengok apa hasil dia. Jom. So, inilah dia hasil daripada idea-idea yang saya fikir masa tu. So, saya ni actually sebab saya tak cuci betul lah masa tu raya kan. So, memang tak buka lah kedai. So, kalau kita tengok balik, dekat sini saya dah pakai tayar besar. Ni adalah Sportrim FZ. Saiz FZ lah. Dan sprocket 34. Depan 15. Okay. Ni dah patah. Yelah, bila kita dah buat apa semua cantik-cantik, orang tak tahulah tu tak puas hati dengan saya ke apa ke, dah patah dah. So, ini saya punya magat ni kena sikit lah. Sebab dah lama, saya dah buat lama motor ni. So, hari ni untuk sesi melepaskan. So, inilah dia hasil selepas 9 bulan. 6 bulan. 9 bulan. 7 bulan lah. Start daripada bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, 1, 2, 3, 4, 5. So, 8 bulan lah. So, apa yang saya buat, saya dah tukar mooring yang baru. Yang baru, servis pakai disk yang standard. Kelas, saya boleh lepas rebate. Sorry geng, tadi azan. So, ikutkan spek motor ni, dia dah jadi 200cc lah. Tapi saya buat jenis apa, kita pakai exhaust standard V2 sebab dia lubang besar sikit. Lepas tu saya kacukkan dengan manifold 36. So, memang tak keluar sikit lah. Tapi yang ni kekal lama. Wiring ni cover set ni dah kena sikit lah. Kita buat custom kan. Yang karat-karat tu tak nak buat apa lah, sebab tu dalam bawah hujan. Tapi apa yang saya upgrade masa tu, ni cover set kuning saya ambil dekat Kelang. Krypton saya ambil dekat mana, Pandai Indah, Lotus. Lampu Krypton saya ambil dekat sama juga. Ni tayar ni daily light so saya beli dekat Shopee, pasang sendiri sebab saya nak ngamkan dengan Sportrim. Isover tu saya dah pakai baru punya Heavy Duty Aja Racing. Spek-spek dalam dia semua macam, tengok kat description lah, nanti aku letak kat description. Wire ni aku buat balik wiring lampu pun semua, wiring lampu depan aku buat wiring baru, bukan baru lah. So, kacukkan lah supaya dia hidup kan. Wiring ni pun dah bypass, pakai direct. Kipas dah bypass. So, inilah hasil selepas video TikTok tu lah. So, itu saja guys. Jangan lupa like, share, subscribe ke sini untuk the next content. By the way, nanti aku continue sesi depan. Aku nak tunjuk korang sesi-sesi terakhir. Alamak, sedih bye. Okay, jom. So, inilah dia owner baru. Nama siapa bang? Amin. So, Amin, tak tahulah, jagalah tu elok kot. So, Soleh. Jadi, itu sahaja. Assalamualaikum. Sesungguhnya guys, so
Alhamdulillah proses pembayaran pun dah settle, tukar nama pun settle. So sekarang kita jalan kaki. Jalan kaki lah kita daripada ke atas tu. Ke atas tu jalan kaki lah. Kita bagi dia kepuasan. Dah last ride tadi. Okay lah, tak ada apa dah nak review dah. Motor project pun dah habis. Tukar motor project dah settle. Okay, itulah saja kisah Maisarah Nafisah untuk konten. Lepas ni Rosmah pula tolak komitmen guys. Okay, Assalamualaikum, bye.